Baru ni ada orang main tanya saya tentang pokok telinga kera noh. Tak tahu pasal apa dia nak cari noh. Lepas tu saya pun buat research lah. Rupa-rupanya telinga kera ni banyak manfaat dia. Jom kita tengok. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pokok telinga kera ni boleh dikategorikan sebagai pokok yang tahan lasak lah noh. Ni contoh pokok dia ni. Daun dia nampak dia merah-merah macam ni lah. Dia ada merah-merah macam ni daun dia. Dan jenis pokok yang menjalak lah noh. Nampak tak? Pokok telinga kera ataupun nama saintifik dia hampa sebut sendirilah, tak tahu nak sebut. Ni sangat bagus untuk buah pinggang. Khasiat dia bagus untuk buah pinggang. Patut ramai duk cari noh. Nampak pokok dia lagu ni. Dia tanam dia melalui keratan batang macam ni lah noh. Dia mudah tumbuh. Kadang-kadang dia luruh-luruh lagu tu. Tumbuh banyak tu bawah tu. Tu. Oh, cukup mudah lah. InsyaAllah. Kaedah perawatan buah pinggang menggunakan pokok telinga kera ni, ambil pokok telinga kera ni, kemudian basuh elok-elok, rebus dalam air 1 liter noh. Rebus dengan api yang perlahan agak-agak 3 jam. InsyaAllah boleh minum dah noh. Dia boleh rebus lagi noh 3 kali noh. InsyaAllah mujarab. Ni pokok telinga kera. Atas ni pun boleh tahan juga noh khasiat dia ni. Kenal tak ni? Ni rumput Siti. Rumput apa? Rumput Beijing lah kot noh. Rumput Beijing ni pun boleh tahan juga khasiat dia ni. Stok ada lagi nah. Okey, sekadar tu dulu. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.